boleh Ai tanya tak, kenapa banyak-banyak produk ada di bawah naungan Volten International ni? Kan di Singapura hanya membawa masuk 3 ni je. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast, apa nama ni? DM Bros. Aku pernah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke DM Bros. Hari ini kita punya podcast ditaja oleh Itna Services in the name of Allah. Kalau korang nak sponsor Kita nak cakap apa? Macam mana nak cakap? Kalau nak apa? Kalau untuk sembarang tajaan untuk podcast kami, boleh lunsuri laman social media ataupun WhatsApp di 8053 0910 ataupun email kami di contact.abrevolution@gmail.com. Masya-Allah. Kamu aku dah lagi gaum. Semakin berepisod ke episod ni Abang Adil kita semakin confident orang kata. Confident, very confident. Abang Adil, apa yang membawa kita ke episod kali ni? Episod 9 Abang Adil lah. Ya, masya-Allah, alhamdulillah. Tiap episod ada sponsor, masya-Allah, alhamdulillah. Hari macam seram dengan minggu ni sponsor ni Abang Adil. Abang Adil tangkap kat mana ni? Ikan besar ke ni? Ikan tu bukan ikan, ular pun bukan ular. Tapi cara pakaian dia baju kuning kemeja suara Yankee berkaki ayam. Aduh. Tapi baik orangnya. Betul. Ni semua orang-orang ahli masjid. Orang kata walaupun usia tu meningkat, tapi dia punya ambil percubaan tu untuk menyahut cabaran marketing. Yes. Masya-Allah, beliau agree dengan untuk sponsor DM Bros podcast. DM Bros podcast hari ni. Insya-Allah. In the name of Allah, Itna Services. Okey, sekali lagi episod kali ini ditaja oleh Itna Services, sebuah syarikat Melayu Islam Singapura. Okey, di bawah orang kata produk V Cafe. Beliau adalah seorang ejen Volten, Haji Zainul. Yeay. Terima kasih. Apa khabar Haji? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Boleh nak perkenalkan diri ke nak perkenalkan produk dulu? Yang mana dulu? By this up to you. Abang nak perkenalkan produk lah. Okey, boleh. Kita kenalkan produk. Korang guys, hari ni di depan kami kan ada kopi Arabica Brazil. Am I speaking correctly? Betul. Bagus benda ni. So sekarang kita review dulu ke nak? Boleh. Apa kata while we are reviewing this product, kopi dan teh yang ada atas meja ni untuk kita, mungkin Haji Zainul boleh terangkan apakah minuman yang kita nak minum ni. Teruskan Haji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul bin Din, atau orang panggil saya Pak Nol pun boleh. Pak Nol. Pak Nol. Jadi Pak Nol dekat sikit tu Mayat tu. Mayat tu gitu. Jadi saya nak memperkenalkan kopi ini kopi Arabica. Sedap juga, bau dia. Memang betul. Memang dari jauh dah bau. Minum satu gelas segar sepanjang hari. Masya-Allah. Memang ini kalau saya memang bagus kopi dia. Jadi saya yang bersana ni, yang berani mengusulkanlah kepada masyarakat kita, ini minuman harian sebenarnya, untuk kesihatan harian kita lah. Kopi ni memang kata orang terbukti lah. Dia branded, dipanggil CSMES branded brand. Jadi saya rasa muslimin muslimat kita harus
kata orang tu mencubalah minuman harian untuk kesihatan. Tengok makcik-makcik kenal brand ni tau. Memang betul, banyak orang suka sebenarnya. Tapi kata orang tu benda ni pun baru juga bertapak di Singapura. Masya Allah. Ni kira jadi, kita ni the honor lah. The honor. Is it the call? Jadi kita nak mengalu-ngalukan lah masyarakat kita supaya mencuba kopi ini untuk harian mereka. Apa nama tu? Macam kira macam kita ni macam yang benda yang pertama yang kasih ni apa? Sebenarnya kopi ni datang daripada Malaysia. Daripada tahun 2020. Jadi 4 tahun di Malaysia. Jadi kopi ni, teh, banyak barang-barang daripada Bolton ni semua dah sedia ada lah. Tapi dekat Singapura kita mempromosikan Bee Cafe, tea berasaskan ali hitam dan juga BR4. BR4 ni bagus untuk segala penyakit. Dia penawar segala penyakit. Banyak orang belum ketahui inilah ali hitam yang terbaik. Ali hitam. Yang apa kata orang tu memang sesuai lah. Kalau orang yang bermasalah seperti kencing manis, jantung, darah tinggi, kanser, banyak lagi lah dia punya testimoni. Jadi sekiranya kalau sesiapa yang ingin berhajat mendapatkan produk ni, bolehlah hubungi Itna Services. Ataupun apa nama? DM Bros. DM. Kalau hubungi kita lah. Okay guys, kopi ni bau dia ni satu harum semerbak. Satu office ni 1 kilometer pun agaknya boleh bau lagi. Memang benar betul. Betul. Oh ya. Aroma dia luar biasa. Masya Allah. Okay, rasa dia korang boleh bayangkan Coffee Bean atau Starbucks punya kopi. Ni up a bit, one level up, then bau dia punya rasa dia, taste is very the premium. Betul tak aku sebut ni premium? Betul. High premium is it? Is it? Oh, you can speak English. Betul. Oh, apa jatuh? Oh, you can speak English. Oh, bit. Can I also? My English also very powerful. Not to worry. Okay, boleh kita teruskan dengan air tehnya. Okay. Korang order for us. Haji Zainul. Yes, saya. Okay, for the tea Tadi ada mention pasal ada tu extract ginger hitam, ali hitam kan. Betul. Rasa ali dia lain sikit Lain sikit. Dia tak sama yang ali biasa. Guys, dia punya rasa halia tu memang rasa tapi tak tajam. Tak tajam, betul. Tak tajam. Tak panas lagi pun. Lagi dia bercampur dengan dia lemak-lemak krim dia yang dalam teh ni. And if I can say juga daripada teh keharuman dia pun kuat. The percent is very strong. Bau dia. Kita tak gunakan gula Kita gunakan gula tebu. Oh, gula tebu. Nanoteknologi punya gula. Nanoteknologi punya gula. So gula tebu. Ini untuk orang yang diabetes ke apa semua boleh. Kencing manis, diabetes, high cholesterol. So senang cakap, baik sama ada kopi ke ataupun teh ke yang ada bermasalah kesihatan, dua-dua boleh pakai. Boleh makan juga. Dia tak akan ada apa-apa side effect. Tidak ada. Tapi memang rasa dia, halia dia tu memang rasa tapi it's not yang the sharp taste, tak ada. Ini bagus untuk apa? Kalau teh untuk usus. Usus. Kalau orang sembelit, ini yang sesuai. Kalau kopi? Kopi pun sama juga. Oh, sama. Pasal yang ada orang suka kopi yang ada teh. Okey, boleh. So kalau ingin mendapatkan peterangan yang lagi direct lah, orang kata information yang lagi direct, is meningkatkan stamina untuk kopi. Betul. Mengurangkan risiko stroke, mengurangkan risiko enzima, menurunkan risiko cancer ovary for the tea. Betul So coffee, tea ni dia ada beza-beza juga lah. Beza, betul. So untuk tea juga meningkatkan kesihatan tulang. Okay, membantu situasi sakit perut, membunuh bakteria. Oh yeah, that's why you say bagus untuk usus perut. Okay. So menyiapkan melancarkan metabolisme, mengurangkan risiko diabetes, mengawalkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan kesihatan jantung, tinggi antioksidan, mengurangkan risiko Parkinson ataupun batu karang, meredakan tekanan stres, radikal bebas, merangsang otak dan sistem saraf. This one is apply to both, baik kopi, baik teh ada.
Masalah. So is there any daripada jangkaan umur berapa sampai umur Umur daripada berapa? 10 tahun ke atas hingga ke 80 so tahun. it can be consumed 10 years old and above. Yes. So meaning this coffee pun tak ada caffeine lah. Tak ada kafein. Kafein pun tak ada banyak sangat lah. Tak tinggi lah. Pasal kena budak tabligh tak boleh tidur Cik Zainul. Tidak. Budak tak boleh tidur nak buat apa? Kasih budak sekolah macam nak belajar kan. Macam kasih ada tenaga pun bagus juga Tapi kalau yang ada budak-budak dia suka kopi. Mak bapak dia orang latih dia orang minum kopi. Tapi kopi ni tak begitu keras lah, kata orang tak, kafein ni pun kurang. Okey, Haji Zainul, di antara produk-produk yang di bawah naungan Volten International ni, kita tahu dia bermula di Malaysia kan? Saya. Tapi awak memasuki produk-produk hanya 3 di Singapura. Kenapa? Sebenarnya produk ni banyak, ada 7. Tapi saya memproporsikan untuk Singapura 3 barang dulu. Seperti BKF, teh halal hitam dan juga apa? Awak punya seperti tu saya teringat benda lain. Seperti Seperti mati lampu. La ilaha illallah. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Cinta tanpamu, ya sayang. Bagaimana cara berlalu. luar tu ambilkan dada. Aduh, otak aku rosak. Aduh, macam mana aku boleh terfikir ni seperti mati lampu pula. Cakapan tu betul. Cuma dia teringat terkesan dengan perkataan seperti tu. Masya Allah, salah saya. Lampu silau. Okay, seperti apa tadi? Teh tadi. Aduh, perlu aku kat sini minum air teh dengan kopi dah perlu. Lawak. Kelakar kat ni. Sama aku. Kelakar awak ni. Okay, produk-produk seperti apa Haji Zainul yang 7 tu awak cakap tu? Seperti apa? Kafe, teh halal hitam, V10, dan juga V20, ada V5. Oh, yang VV ni semua pun ada perbezaan. Ada perbezaan. Ada untuk muslimah, ada untuk muslimin. Yes. Itu ada macam-macam V20 tu khas untuk wanita. Wow. Untuk jaga kelebihan kecantikan segala-galanya. Habis yang lelaki nak cantik macam mana? Lelaki minum apa? Mic terlari. Mic jauh. Lelaki makan mic. Okay, so ada produk yang untuk muslimin dengan muslimah. Ya, betul. Jadi dia banyaklah kata seperti 7 barang yang tadi yang saya cakap tu. VKF, VR5, V20, VR10. Dia panggil lagi satu vitamin. Vitamin? Vitamin tu sesuai untuk Lelaki perempuan? anak-anak. Oh, budak-budak. Budak-budak yang sakit semput. Untuk orang ya. dewasa pun boleh. Itu yang untuk susu tu memang untuk kecantikan pun dia. Yang vitamin. Tapi kalau ada orang nak order, boleh dapat. berapa lama jangka masa kalau untuk, is it house delivery? InsyaAllah benda ni sekarang ni kita tengah prepare masuk Singapura. Jadi barang pun tak banyak lah kira. Okey lah, untuk BKF, teh insyaAllah. Stok sambal ada kapsul. So untuk listeners ataupun viewers yang mendengar, macam tadi Haji Zainul cakap, produk ni adalah SME Best Brand. They receive the award for this. And also di Singapura, bila Haji Zainul memperkenalkan produk-produk ni dah melalui orang kata HSA semua. Tak, ni direct from Malaysia. Pasal diorang pun cakap it's not required, pasal this is a supplement. Yes. Betul kan? Betul. Pasal ini statement kita nak kena kasih confident untuk kita punya masyarakat nak masuk mulut kan. Betul. Pasal I hope you understand. Betul. You speak English? Yes, sikit-sikit lah. Of course. Okay. So some product ni diorang ada contain certain things lagi-lagi daripada negeri seberang. Seberang, kan? betul. So kita pun nak ni benda dijamin lah. Betul, insyaAllah. Memang kata orang sijil halal pun kita dah ada di Malaysia. Untuk kelulusan daripada Kementerian Malaysia semua dah dilulus. Halal? Yes, sudah tentu halal. Masya Allah. Pasal apa, benda ni sekarang kita sudah berada sebenarnya daripada 10 buah negara. Bukan kata Singapura ni kira yang ke-10 lah.
Oh, Ah. Asia lah. Asia. Dia daripada India pun ada. Kita dah merata. Mungkin kita akan merebak ke serantau Asia Tenggara. Jadi Tenggara. produk ni Singapura ni kita makna kita barulah tapak lah. Barulah bertapak lah. Jadi saya menggalakkan orang-orang kita ni jadilah apa kata orang agent Bolton. Pasal apa kita sadar nampak Macam nak ni wah memang jadilah agent macam betul. Jadilah ejen untuk Bolton Singapura. Supaya mereka akan jadi Sihat. usahawan yang berjaya. Usahawan. Dan juga Amin. sihat. Amin. Segala-galanya. Amin. Bolehlah panjang umur macam InsyaAllah. ini. Amin. Macam Mahathir tu. Oi, jangan main-main 100 tahun. 100 tahun. Oh, betul. InsyaAllah. Dengan berkat Berkat kita Allah, minum, ya. minum air ni kan. Ya. Boleh umur 100 tahun. Boleh jumpa cucu, cicit. Lepas cicit apa? Onde-onde. Onde-onde. Tapi diorang pun ada cakap pasal menu harian dia is ada certain timing kita kalau nak consume kan. Betul, dia ada tulis tu. Proses ada tulis. Ada yang bagusnya boleh consume during morning, afternoon, night. Betul tak? Betul. Kalau you nak cakap kira morning apa? Morning selepas pagi lah. Pagi lah. Pagi Betul lah. lah pagi. Afternoon? Tengah hari lah. Boleh juga. Night? Naik malam lah. Okay. Khasiat yang itu, hali hitam tu apa khasiat dia? Ada item ni dipanggil VR4. Oh ni. Lain macam ni dia punya kotak. Ini pasal dia dalam kotak tebal, jadi nak masuk dalam kocek susah. Oh. Saya consume ni satu hari 5 biji. Tiap hari Hari ni biji. untuk InsyaAllah. kesihatan kita. Oh, Saya satu kalau minum V-Cafe, saya buka 5 kapsul. Saya masukkan dalam. Boleh saya tengok? Is it- Boleh. Ini dalam tu. Guys, Haji Zainul letak macam gini Itu dia. Jadi senang kalau kita nak pergi mana-mana jalan kita senang. Jadi kata orang tu tak mengganggu. Nak tak Kotak tebal. VR4. Oh, tapi kat sini tulis satu hari satu Itu biji. tengok orang kalau sihat. Tak perlu banyak-banyak lah. Tapi betul lah Baidil. Macam kalau you rasa diri you dah tahap certain stages ataupun kronik kan, you boleh consume lebih. Lebih. Betul. Pasal dia ada percentage of the punya extract tu. okay. Tak semestinya you just follow 1 or 2 capsule. Kalau you dah tahap kronik tu, you boleh go at 6-8 tablet. No problem. Betul. Ya, Betul, sebenarnya kalau orang kritikal lah. Kalau sakit macam seperti Habis kalau dah ambil 5 kritikal ke tak ada. Masya Allah. Ya, ada orang makan ni satu hari 30 biji. Oh, Betul. semangat. Yang ada sampai 50 biji satu Okay hari. guys, korang kalau ada Botol siapa-siapa gini dah habiskan. Pasal apa? Dia ada masalah Peribadi. dalam badan dia tu macam-macam. kalau masalah peribadi boleh telan ni kapsul tak? Boleh, tak ada masalah. Banyak masalah peribadi kat sini. Tapi guys, korang kan masa time tu lah Abang ni macam tengah macam darah gemuruh macam ke depan anxiety. Abang minum ni, terus abang ni macam relax Oh salah, kamera sana, sorry korang. Terus dia macam Abang Aidil minum ni kopi kopi. Dia punya anxiety dia turun Yes. Itu yang terus jadi besok macam ni. Kalau tak aku Betul. VR4 ni memang terbukti pada diri saya. VR4, okey. Yang tadi tu, yang kapsul tu. Waktu saya sakit gigi. Oh, gigi pun boleh. Gigi pasal apa saya pergi cabut gigi. Jadi cabut gigi tu Sakit lah. Saya ingat satu, bisa dia bukan main. Tak boleh main. Jadi dengan kuasa Allah saya amalkan ni. 5 biji yang saya ambil ni. Macam kunyit dengan kapur, hilang bisa dia. Memang luar biasa. Dengan izin Allah. Lagi satu, kalau kita kerja kuat-kuat penat-penat, this is the one. Masya Allah. Untuk Kreatif Haji Zainul ni Agak-agak saya boleh dapat tak satu botol ni? Sakit lah badan saya. boleh, tak jadi masalah. Macam orang pijak-pijak pun. Ada, kita nak cakap kreatif orang ni. betul. Ini kotak ubat. Kotak ubat betul. Lepas tu dia kotak ni, kotak yang Depan dia, ni, sah, dia potong. Koyakkan pula aku ni bahasa Melayu pun. Saya potong. Dia potong sini, lepas tu tampak Jadi kat sini. senanglah masuk dalam kocek. Okey. Jadi kita nak masuk jadi senang. Boleh. So untuk informasi okay, Abaidil 100% ekstrak hali hitam kapsul ni is actually kandungan dia 100% ekstrak hali hitam. Betul. So black ginger. Kapsul zat tumbuhan sesuai untuk vegetarian, berdaftar dengan KKM. So dia memang ada halal cert, diluluskan dengan JAKIM, betul? Ya, betul. Digunakan secara tradisional untuk kesihatan umum. So apakah juga dikenali sebagai Thai ginseng dengan nama saintifik Kaempferia.
Berwarna ungu kehitaman. Hala hitam adalah herba tradisional yang tumbuh di Asia Tenggara, Benar. khususnya di kawasan pergunungan Thailand. Wow. Satu-satu negeri yang ada alih hitam adalah di Malaysia. Tidak ada lain di dunia melainkan Malaysia saja. Betul. Hala hitam telah digunakan secara tradisional melebihi 1000 tahun. Betul. Untuk kesihatan secara umum. Ia mengandungi bahan bioaktif bioflavonoid yang digelar methoxyflavone bagi membantu sel tubuh menjana tenaga. So ini kalau I cakap orang yang kena angin akhmar, Amalkan. 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 So guys, anybody that you know, okay, mungkin ada rasa orang kata sakit-sakit urat saraf, Kanser, kanser, enzima. Banyak dia punya kelebihan. Banyak, banyak terbukti. So korang boleh hubungi kami di Ambro 80530910 ataupun contact abrevolution@gmail.com atau terus cari Itna Services. Okay, agent Haji Zainul, in the name of Allah, Itna Services. Betul. So Abaidil, macam mana Abaidil punya? Itulah Abaidil punya testimoni masa time hari tu kan, memang tengah darah gemuruh tu. Abaidil dia kasih satu cawan ni lah minum. Alhamdulillah. Tenang. Dengan izin Allah. Allah, betul. Ni asbabnya. Kita minum. Saya satu hari 4 paket Masya Allah. kopi ni. Pagi, tengah hari, petang. Tak, saya dah minum ni. Time tu saya tak boleh tidur sampai 3-4 pagi. Pasal apa? Dia nak membuka. Dia nak island crisis. Dia nak memperbaiki kita Saya pula beza. Saya balik Ah. satu hari tu 7 malam sampai 5:30 pagi. Tertidur. Oh, dahsyat. Itu apa pasal tu? Lenyaklah tu, baguslah tu. Apakah tanda dia, tuanku? Tandanya tu nak menyihatkan. Nasib baik menyihatkan. Dia nak kasih relax badan dia lah. Mungkin badan hari ni asyik Terlalu penat. Sebenarnya kopi ni Bekerja. boleh menurunkan berat badan ya. Oh ya. pasal lagi rasa ringan. Boleh turunkan berat badan. Rasa ringan sikit ni. Tapi makan satu kotak takkan boleh turun berat badan kan. Semua makan lebih sikit. Berapa lebih tu? Terpulang pada yang ada rezeki, makan lebih cepat turun. Yang kotak sponsor ada lagi berapa? Masya Allah. Tapi serius saya korang, dia punya Abai ni memang suka dia punya kopi. Betul. I'm a coffee lover lah, tapi kan Dia actually kalau you guna satu sachet kan, air panas tapi jangan penuh sangat. Mungkin Betul, half betul. gelas you akan dapat dia punya rasa dia. Aroma dia betul. Aroma you dapat, rasa dia pun you dapat. 140 ml kau tak salah. Dia punya Jauh, air mic panas. jauh. Mic terlari mic. Start balik. Mic terlari. Itulah kalau rasa dia tu nak mencukupi tu, air panas dengan dia punya satu sachet tu nak kena at least don't exceed 140 ml. Lagi satu kebaikan dia ni. Satu lagi. Kalau kita gunakan mineral water yang kecil 140 ml taruhkan satu seceh kopi atau teh goncang-goncangkan dia dan minum. Oh boleh? Tak payah air panas? Tak payah. Room temperature Tak payah. Pakai mineral water semua boleh. Okey, sebelum kita tutupkan tirai bersama Haji Zainul malam ni, tadi apa Abang Edi cakap pasal cawangan tu? Cawangan kat Singapura. Okey, cawangan kami mulanya di Jurong, di Sunli Drive. Sekarang kata orang tu kita dah ambil alih lah. Kita dah tukar tempat lain. Oh, tempat mana tempat tu? lain tu dalam kawasan Jalan Sultan lah. Tapi kita tengah renovation lah. InsyaAllah dah tukar lah. Tengah renovation ni sekarang ni? Tengah robit. Jadi barang-barang di Jurong tu akan kita transfer ke tempat baru lah. Lagi senang lah orang nak pergi. Lagi senang lagi dekat. Centralized. Lagi centralized. Strategic Betul. strategic planning. Jadi nanti kita war-warkan lah. So berapa orang dalam komiti tu? Kejap. Oh, soalan. Ada soalan. Where to get the item through agent? Sini. DM Bros. 80530910 80530910 or contact
abrevolution. Okey, yang sport pun tanya ada lagi, kalau kita nak beli boleh beli kat mana? Kat sini kat juga. sini di Ambrose. Korang akan beli kat kita ya. 80530910. Korang guys. Okay, korang boleh DM berapa DM, banyak korang nak beli, no problem. InsyaAllah. Sedap korang betul. Kau Betul. Okay, so kita dah meyakinkan dan also apatah Haji Zainul pun dah ulaskan berkali-kali statement tak lari, cawangan akan apa ni orang kata diberitahukan akan datang. the last location kat Singapore kat mana. Alhamdulillah kita dah sampai penghujung rancangan bersama Haji Zainul ni. Kita punya dia punya ejen Bapa ejen kita. Bapa ejen kita daripada Itnas Services in the name of Allah. Okay, Masya Allah. Be Terima kasih Haji Zainul Sama-sama. datang untuk berkolaborasi, Sama-sama. engage our services. Betul. Pasal apa, produk yang terbaik ni jangan kita disisirkan. Masya Allah, insyaAllah. Pasal apa, dah nampak benda ni memang insyaAllah lah akan berkembang di Singapura. Okay. Sekarang bukan kata kita nak tarik orang bangsa kita aja, kita open kepada bangsa asing pun. Betul. Masya Allah. Tak kira China ke India ke siapa pun, benda yang baik macam gini haruslah kita sama-sama kongsi. Mudah-mudahan kita dapat direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Produk yang terbaik ni sama-samalah kita kongsi untuk masa hadapan anak dan cucu kita. Amin. Dengan produk yang terbaik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih guys. Jumpa lagi. Di Ambrose. Apa-apa orang cari ni je kat di Ambrose. Sikit. Try. Alamak, Acah jadi power tak keluar. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Oh, oh.